Kita ni tuan-tuan, kalau hari ni dengan duit kita sangat berjaga-jaga halal ataupun haram, alhamdulillah, itu tanda iman. Kalau duit walaupun RM50, kalau yang tu bukan hak kita, sampai bila pun kita tak makan duit tu. Hati kita takkan ambil duit tu, tangan kita takkan ambil duit tu untuk kita gunakan duit tu. Yang tu alhamdulillah, tanda iman sangat tebal dalam diri kita. Ada orang bukan 50, 100,000 depan orang, duit haram pun dia ambil. Maka beruntunglah orang pada zaman kemuncak fitnah ini. Dia duduk seorang ke, dia duduk ramai ke, orang tahu ke, orang tak tahu ke, dia takkan ambil duit tu. Kerana hati dia tak mau, tangan dia tak mau, tangan dia tak sentuh, hati dia takkan gunakan duit tu. Yang tu alhamdulillah. Sebab Nabi kata, bila dekat dengan akhir zaman, kamu akan tengok manusia, dia tak heran daripada mana dia boleh duit tu, dia tak akan pernah tanya macam mana dia boleh duit tu. Yang nak tapih bagi rasa takut ni apa tuan-tuan? Iman. Kalau iman itu banyak, kalau iman itu tebal, dia akan menggeletarkan tubuh orang tu. Terketak-ketak tuan-tuan nak buat maksiat, bergetar badan. Benda haram ni sekupang pun dia jadi darah daging. Benda haram 10 sen, RM1 dia jadi darah daging. Fama nabata min haram fannaru aula bihi. Nabi kata, daging-daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, nerakalah yang lebih utama untuk daging itu. Maka orang yang beriman ni tuan-tuan, 10 sen pun dia takkan ambil. 10 sen pun di hadapan dia seperti sebuah gunung yang besar yang nak menghempap dia, dia takkan sentuh. Dia takkan sentuh walaupun 10 sen.